أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuhan menjadikan masa satu makhluk. Kita tak tahu bahawa masa yang kita lalui daripada semasa ke semasa ialah satu keputusan, dan keputusan itulah sebagai satu penghidupan. Masa itu satu penghidupan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah saya jadi terlupa sikit tadi dah. Saya mulakan ucapan saya dengan suratul Al-Asr, demi masa. Banyak lagi Tuhan sebut masa ni. Al-Asr, Al-Duha, Al-Lail, Al-Fajr. Rasa 3-4 surah tentang masa itu. Pentingnya masa. Tapi kita tidak menghargai masa. Pasal masa itu cukup bernilai. Pasal itulah apa-apa kadang-kadang kita tak buat. Kalau Tuhan suruh buat pahala tu, kita tahu dah benda tu pahala, maka kita tak buat. Buat siapa tengah jalan, tahu pahala itu mana ada. Pasal tahu pahala besar tu kita tidak buat. Pasal pahala tidak ada. Kita boleh meraihkan orang, meraihkan tetamu kita, rakan-rakan kita, kerana kita tahu ini tuntutan agama. Pasal tu kita tidak berapa nak buat. Tak sungguh. Masa itu penting, sangat-sangat penting. Satu makhluk ciptaan Allah. Kita pernah sebut masa itu emas. Bukan emas masa ini. Seorang nama Abu Bakar Al-Fakir, seorang ulama, saya ilmuwan Arab. Dia kata kalau kita tinggal hilang duit 1 dirham, kita akan sungguh seumur sampai semalam kita sungguh 1 dirham kita hilang. Tapi kalau kita tinggal masa, kita tak sungguh apa-apa. Kerana kita tak tahu benda penting itu berharga, benda yang tak penting itu tidak berharga. Kita tinggal masa bukan 1 dirham kita hilang, banyak dirham kita hilang. Hilang ilir sikit dah. Sekali-sekala nak ilir juga dah. Masa cukup-cukup besar, cuma kita yang tidak menghargai masa. Kerana itulah kata kunci dalam kenyataan saya mengenai masa yang disebut oleh Profesor Wan tadi ialah masa itu ialah penghidupan. Tidak ada masa, tidak ada penghidupan. Tidak ada penghidupan, hilanglah masa. Tak ada sini kita kalau kita tidak raikan masa. Masa-masa muda-muda dulu kita banyak buang masa. Betul tak? Bangun malam masa muda lah, kita buka TV tengok bola, Piala Dunia pukul 3. Kita tak kelihatan nak sembahyang tahajud. Saya ni gila bola, kaki bola. Saya tak sembahyang tahajud. Masa petang, buang masa begitu saja. Masa tapas, saya buang masa begitu saja. Patut masa itu cukup berharga. Buka buku duduk atas apa, bahagia bawa kita pergi sekolah. Ya, apa selalu kita buka, kita baca. Masa tunggu pas, kita tidak baca. Banyak masa kita buat. Saya pernah bercakap masa saya jabat dulu tentang masa. Dia panggil istilah masa kagum tu, tak ingat dah. Masa-masa apa tak ingat.
nak istilahnya tu. Masa kita buat masa tu, kalau capur masa tu banyak sangat kita bilang. Masa tunggu bas, masa atas bas, masa lain-lain, masa tunggu makan sebelum mok siap makan dapur. Balik tak masak lagi, dia pergi cedung ikan apa lama juga nunggu pula. Kita tidak guna masa itu untuk baca buku, tengok apa. Kerana masa muda kita buang masa. Masa tua, masa dewasa, kita bekerja masa. Masa kita kerja dah. Bangun pagi siap mai subuh. Kadang mai subuh tu tak baca gunung. Ya, nak cepatnya. Lepas tu hantar anak sekolah pula, pergi kerja pula. Betul, macam-macam urusan pula. Urusan nak nyapu sapu, nak kapur rumah, kapur. Kita bekerja masa tu. Oh ni saya Haji Mak tak kata sana. Tu Haji Mak dah. Saya kata Haji Mak sekabar Haji Mak. Haji Mak ni masa pencen. Bukan masa dewasa. Bukan masa bekerja. Kerja juga, tapi kerja masa pencen. Masa dewasa dengan waktu pencen lain. Waktu muda, waktu remaja lain. Dah, saya kata bekerja masa. Waktu dewasa, waktu muda kita buat masa dah. Waktu dewasa kita kerja masa. Tapi masa pencen kita bermasa-masa. Bermasa-masa Haji Mak. Profesor pun saya nasihat juga. Bukan tak sewi kerja untuk persatuan buat kita. Baguslah kerja persatuan. Kerana kerja dalam keadaan kita pencen, orang pencen kerja bermasa-masa. Tengok keadaan. Jangan duk gila sangat dah ada. Kita dah duit kita ada rezeki sebanyak dah. Sesuai lah dengan masa kita. Masa nak pergi Indonesia berapa? Kita pergi Indonesia 400 lebih dah. Sana dah kecil. Gila Indonesia 400 lebih pergi balik. Hotel 20 riyal seorang. Kita pakat 4 orang. Duduk sebuah bilik 100 20 riyal seorang semalam. Makan saya kata tak ada masalah. Dua rumah kita makan juga pagi tu. Tadi saya makan dah pokok. Sudah guru Quran pagi tadi saja guru Quran yang makan. Habis 20 riyal. Biasalah dah. Kita puas hati. Kita bermasa-masa. Gunakanlah. Ada setengah bulan dia ambil sikap cara hidup, cara bersembunyi, cara apa ni, tak si campur dengan orang. Ada tukar. Biarlah begitu. Dia nak ambil sikap begitu. Tapi cara hidup itu mungkin baik untuk dia. Tapi tak sesuai dengan kita dengan ceramah Karnival Kesihatan hari ini. Kesihatan hari ini lain rasa. Lifestyle yang sihat dah. Cara hidup yang sihat lain pula. Itu masa pencen kita. Pada-pada gunakanlah masa ini untuk masa dengan keluarga, ini untuk masa dengan rakan-rakan, ini untuk masa dengan berlawak. Kita guna ada apa-apa. Itu ialah masa kita pencen. Tapi masa tua ini kita menunggu masa. Kena ingat. Kita masuk ahli persatuan pesara. Sikit lagi jadi ahli persatuan pusara. Jadi gitulah. Gana Sorry pun kena jadilah, kena daftar dah sekali lagi dah. Ingat jadi ahli persatuan pusara itu kena belajar. Jadi kita peringkat menunggu masa dan bekerja sebagai masa pencen. Jadi gitulah. Tetapi ingat, dalam penghidupan kita tak boleh hidup cara eksklusif dah, cara bersendirian. Karena saya dah sebut Rasulullah
Tak suka kita. Karena tanggungjawab kita besar. Kan tanggungjawab untuk jiran kita, tanggungjawab untuk anak cucu kita, wari-wari kita. Kita mampu, kita masuk ahli persatuan bersama, tabung kebajikan. Prof sebut tadi, membawa falsafah, tangan memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan menerima. Kita masuk tabung kebajikan dengan hasrat menjadi pentas untuk kita menyumbang kepada orang-orang yang berkeperluan. Nama lagi orang berkeperluan. Jadi itu falsafah kita, faham kita. Bukanlah maksud jadi ahli persatuan bersama gapo dan boleh kawan. Tidak begitu. Tapi yang boleh, hari ini boleh. Tapi kalau kita tidak fikir betul-betul, kita tak nampak betapa banyak manfaat kita dapat. Kita mari ke karnival kesihatan hari ini. Goyak anak cucu kita. Mari ke karnival kesihatan. Tok pa. Mari ke karnival kesihatan hari buat apa? Periksa mata, periksa telinga, periksa lutut, periksa gigi. Ada anak marah? Tak ada anak marah. Muncullah mak, muncullah tok mak. Pergilah jumpa. Siapa buat? Profesor Wan, Profesor Fauzi, Persatuan Bersara. Tu Haji Aziz, Persatuan Bersara. Tu Haji Wui, Persatuan Bersara. Pokok ni pula dapat keuntungan di akhirat nanti. Dia ada satu konsep hari ini yang dipopularkan di Amerika. Hidup tidak bergantung kepada upah dia. Dia panggil lifestyle medicine. Penghidupan hidup tu, upah tu, cara hidup tu pakai upah dia. Kita duduk sini, duduk dalam jemaah ni, upah dah kita. Kita fikir duk buat jumpa, duk santai, duk kata, duk puji dia, mau kutuk dia, mau gabung suka-suka dah. Itu ialah upah. Kita dengar ceramah, tak boleh makan wadri yang banyak-banyak. Balik kita tak makan dah. Dulu kita makan sepaksa, dah ni kita makan sebutir. Ada dalam kepala kita. Itu manfaat besar kepada kita. Jaga kesihatan kita, cara hidup kita, itu lifestyle kita itu sebagai upah. Tak payah telah Panado. Panado apa dah kita siap. Kita makan kangkung, makan walabu, makan bayam, makan ikan. Karena kita mari sini, kita dapat maklumat-maklumat yang tepat daripada doktor-doktor, orang yang berkelayakan. Ni kak, dok dengar kok jamai dulu. Makan kambing tak boleh. Sedangkan saya tengok kaji Prof. Daging yang terbaik sekali nombor satu daging unta. Rezeki terbaik untuk makan. Yang kedua, kambing. Yang ketiga, ayam. Yang keempat, lembu. Itu tarafnya. Tidak saya kata ni. Jangan cayok saya. Unta terbaik sekali. Kambing nombor dua. Bapa takut nak makan kambing kerana mental block di itu oleh palos dulu lagi. Makan kambing, darah tinggi makan kambing, darah tinggi makan kambing benih. Maka kita makan kambing sikit tunggu nak benih tu. Belum makan. Jadi begitulah. Jadi kita kena pegang lifestyle medicine ni. Kurang gula, kurang susu. Bagi tadi susu tarik dah saya lah. Kan tadi nak tapi makan separuh lah ya. Tapi kalau boleh kita lah minum air banyak-banyak. Pasal ada ketua drama di sana kita kena ikut lah. Tak usah ikut lah kok luar-luar dia dah. Tidak berasas kepada fakta yang tepat, fakta yang sebenar, berdasar kepada mitos, cita-cita yang karut, yang tidak berdasar kepada ilmu. Ilmu itu penting. Pasal
bila gentle bahasa lah, bila ada seorang tanya Rasulullah, apa beza orang berilmu dengan orang beramal? Dia kata, orang berilmu dengan orang beramal duk ngati semua. Dia kata beza mu ngaku. Mu orang beramal, aku ni orang berilmu. Itu bezanya. Mana nak ilmu? Kita mari sini, karnival ini main-main, yang pun kokoh, yang duduk, yang pun pasal bawah ni saya tengok kai beno tu tak tahu 18 lagi. Wali pinamo. Haji mak marah tu. Haji mak marah. Jadi tak payah ikut lama-lama kita style baru, style. Ini hari bakanya tanya Tuan Haji. Dia banyak pada saya, kalau saya tak ada authority nak bersara. Tapi saya royak, orang royak saya, dan saya pegang benda-benda ni. Jadi itulah, pasal itulah kita bila sebut kesihatan ni kita tekan sangat. Saya tanya lah pada Profesor Wabuzi, pesara-pesara Tumpak buat mengajukan program yang sangat berfaedah. Faedah besar, tapi tak faham apa-apa kita ni. Kurang faham dah. Kurang masuk ilmu kerana kita ni hak pada kita ditanya Rasulullah, kita duduk gerutu, hidup sebagai Rasulullah. Rasulullah kata dah kena cari ilmu, buat ikut ilmu lah. Jadi begitulah rakan-rakan sekalian. Saya kalau masa panjang tak seronok, tak suka juga dah. Kita pasal makin yang ada kita nak berehat pada hari ni dah. Orang bersara ni tak ada kerja banyak, tak ada sepointi wajib mak. Jadi saya sekali lagi lah saya ucap tahniah benar-benar Prof. Tahniah benar-benar Prof yang mengajukan program yang sangat-sangat berfaedah. Patutnya program besar ini bukan saya rasmi ni Prof. Nak panggil orang-orang besar. Dah. Saya ni mari untuk menyokong saja dah. Patut hebat program ini. Berkumpul ramai ni bukan senang. Musyarat cawangan tak boleh sama ini. Cawangan pak ke cawangan amin, cawangan gap ke satu itu lah dah. Bukan senang. Dia pun kadang-kadang duit mari aku keropok ni lemah mari sebuah kereta, buat ni sebuah kereta, cawangan ni mari sebuah kereta nak beramal. Tunjuk. Ni kau bagi dulu juga bagi. Bagi dulu juga lah. Jadi saya tanya lah. Mudah-mudahan program ini banyak memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan saya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani merasmikan karnival kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia Cawangan Tumpat. Mudah-mudahan program kita ini menjadi salah satu amal ibadah kita dicatat di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.